So bila permanent, kalau umur macam sebaya saya ni, kalau tak kahwin lagi kan, mungkin dah nak kahwin kan. So kita tak nak lagi lah, gitu kan. Masuk nak kahwin, sebab ada kat sini kita ada kontrak kahwin kan. So tak kena duduk stay dengan AI. So gitulah. So itu kalau perempuan kurang sikit. Kalau dah 20 tu 27, 28 lah, 28 patah lagi lah umur saya dok. Gitu. Tapi boleh, bukan nak kata tidak boleh. Kalau awak betul-betul boleh buat saya open eyes kan, boleh, ada masalah pun. So 27 ke 26 ke asal 18 ke 27 boleh apply, tak ada masalah pun. 18 ke 27 maksudnya habis SPM lah. Gitu. Satu batch berapa orang? Satu batch 4 orang. Mana tahu batch terakhir ni untuk tahun ni saya ambil 3 orang. 3 orang, 5 orang. Berapa orang yang diserap tu nanti tunggu tahun depan, awal tahun, baru boleh bagi tahu dalam konten lah. Ada konten tak untuk malam-malam? Tak ada guys, malam tak ada. Lama dah tak ada Ada kemungkinan tak semua diserap? Tak ada kemungkinan. Saya bagi tahu terus tu, tak ada kemungkinan untuk semua diserap. Beri kesempatan apa tu? Bila next content? Okay, esok baru kita masuk office. Kita dah cuti setelah talent sementara keluar itu. Kita cuti lama kita cuti. Tapi adalah benda-benda yang dia orang bekerja, tapi ada kerja lain sikit. Kita akan masuk office esok, InsyaAllah. So esok baru kita start shooting. So tengoklah, mungkin lusa akan posting. Gitu. Bang, hujung bulan ni pergi Brunei. Saya doggy rasanya, tengok pada keadaan. Sebab lutut saya ni tak recover lagi. Dia orang selalu main bola sekarang, kalau korang perasan. Saya je tak main. Dah lama saya tak main bola. Dah 3 bulan tak silap saya, 2 bulan lebih kurang macam tu saya tak main bola. Hari tu saya try main, 2 bulan lepas saya try main. Tapi masih, esok tu saya terus lutut saya sakit balik. So saya untuk mengelak dan daripada apa-apa terjadi, ACL terutamanya, so saya berehat dulu. Itu. Berapa hari dah pandang dinding nak makan nasi. Aduh, tengoklah video lain dulu. Berapa ramai? Kalau agak-agak, awak agak berapa ramai. Gitu. Minggu depan insyaAllah batch 3 masuk. InsyaAllah minggu depan, kalau tak ada halangan melintang. Sampai batch 3. Betul. Kenapa Abel dah macam tak suka Siti Min? Ya ke? Mana ada saya tak suka Siti Min. Makanan dah siap. Okay guys, makanan dah siap. So saya nak makan dulu. Terima kasih kerana menonton live ni. Apa pun saya minta maaf sekali lagi sebab tak ada konten beberapa hari dah ni. Dan malam ni pun tak ada. Saya minta maaf. InsyaAllah bila batch 3 masuk, macam biasa kita akan konsisten post balik sampai ke hujung tahun ni. Dan tahun depan kita akan masuk dengan 2026 line up terbaru untuk AI Team 2026. Maksudnya muka-muka baru dan cara baru, vibe baru dalam AI Team. So untuk batch 3, siapa yang apply untuk batch 3, thank you so much. Saya tak boleh ambil seramai mungkin. Ramai yang apply, ramai yang tunjukkan korang punya bakat, korang punya effort, korang punya capability untuk berada bersama kami walaupun sementara. Tapi itulah dia,
Ini adalah ibarat dia game kan. Maksudnya kalau dapat Alhamdulillah, tak dapat bukan rezeki lagi gitu. Okay, walaupun dah banyak kali awak buat. Saya perasan je ada setengah orang tu 2-3 kali dia buat. Daripada batch 1, batch 2 sampai batch 3. Ada yang daripada sementara lepas lagi, tapi tak dapat-dapat. So, saya minta maaf. Mungkin belum masa awak lagi, belum masa lagi. Tapi jangan berhenti, insyaAllah. Kalau awak keep dreaming about be part of us, jangan berhenti, insyaAllah. Kalau ada rezeki adalah. Sama je macam siapa sebelum ni kan, 2-3 kali apply baru dapat 2-3 kali. So tak pernah putus asa. Mungkin sekarang saya tak terbuka lagi untuk ambil awak. Mungkin satu hari depan nanti saya terbuka untuk ambil awak gitu. Okay, alright, thank you so much for watching. InsyaAllah kalau korang nak makan nasi, tak ada konten baru, korang tengok dulu konten talent-talent saya yang ada, yang posting. Dan ada konten kanda terbaru, ada promote siut lah. Okay, sebab ada aku je tu. Okay, kita punya vlog ke Melaka. Okay, tengoklah konten budak ni dulu ataupun tengok konten lama saya. Sebab konten baru, journey baru akan start pada batch 3 masuk, insyaAllah minggu depan. Okay, tu je nak makan nasi dulu. Assalamualaikum dan selamat petang.